Dia ambil gambar semata-mata nak ambil gambar apa? Semata-mata nak ambil gambar tu. Berian pula. Atas ni lagi banyak orang. Rambutan. Atas ni mana? Macam tak tahu masak ke. Mana semuanya? Senyum. Goyang. Goyang ke? Goyang dah. Sedih lagu mak kau ni nak. Aku nak panjat gunung. Sayang. Ibu tak boleh pakai kasut. Apa boleh kerja? Balik pukul 1. Jam dia sipung kau. Memang macam pakai. Dia macam nak punggun. Macam nak punggun rambutan. Bersemangat ni nak pergi panjat pokok. Dulu rambutan. Wah, banyaknya Zara. Zara tak buka lagi helmet. Hai, tang. Ayah. Buka helmet dulu. Ayah. Hai, sekejap. Kau pegang dia kejap. Kau buka helmet. Oh. Nak pergi jolok rambutan. Hai baby. Ambillah sayang cantiknya kasut ni. Anak kasut cantik. Kasut cantik mana sayang? Oh cantik kasut dia. Tak indah ibu Yung ke? Assalamualaikum. Welcome back to the Raccoon Channel. Burung apa tu? Arah balik kampung. Nak mengegaskan pokok rambutan orang. Penuh. Panas ke? Ni rambutan gula batu tau. Ya Allah, tak tahu lupa pura dah macam mana juga. Tanta celak-celak nak ke bawah kak. Hey, Wion ada kaki. Tengok kasut dia cantiknya. Cantiknya, janganlah cepat besar. Tiba rindu. Nak kecil macam tu je dia kata. Oh, berani awak menjawab ya? Bahan tak ada buah, ada masak tak? Itu ada ikan nak tukar balik makan. Datang. Jangan aku ke parit perginya aku ni. Nak ambil rambutan punya pasal dah jatuh parit. Ada duduk bawah ni lah kutip rambutan. Cepat. Sampai. Sampai dong. Pegang ni. Sibuk. Pegang apa? Oh ya. Saya melintas ke sana balik ni Pegang ni. Tahan tu kau tahu. Oh.
Dia pakai cangkuk kan? Gang kotor. Gang apa? Ya. Dia laki dia nak lompat. Kalau tu boleh panjat kan. Nah, tu. Lepas. Lepas. Apa ni? Ini siapa nak bertanggungjawab ni? Tak kata mana. Risau kena kepala aku yang bocor. Ni tak lagi. Lama. Mani longkang aku. Longkang. Baju lebih tak apa. Baik aku malaikat. Saya tak ada buang. Aku tak ingat. Kau dah ambil ada sikit dulu. Tingkap dah berarti sekangkang-kangkang ada ke? Antara ni. Jadi. Ni yang. Pakai. Ni. Akan kita di alam ni. Jumpa engkau. Yeah. Penyamun dah datang. Namun bukit jatuh. Penyamun dah datang. Ya. Keparit mak dia makan mutan nak dia keparit je. Sayang ni. Dia orang lu nak cabut pergi kasut. Oi. Kekangkang ketiak laki apa? Cakap tanya kau tak dik? Mana lembut? Sini lembut. Nak ke sana ah. Sini ayam semua dia. Ayam dia jenis kepit. Malam ni kan malam minggu. Tengok TV. Boleh kokak-kokak kan? Aduh. Hari tu dah beli kat Kuala Pilah. Kocok je tapi orang tu jual murah sikit dah. Hari tu dah beli 2 kilo. Boleh le nak makan. Alamak, tanah lembik awak. Boleh le nak makan. Aduh. Beli le juga cari-cari kat Melaka ni tak nampak orang jual. Takkan nak beli kat Jasko hari tu dah pegang. Secuit aja. Ni puas makan. Kau makan cekek. Ya, macam mana bunyi yang dekat stadium tu yang? Ha? Macam ni yang? Aduh. Macam ni yang? Bunyi dia? Baik lah sebenarnya bawa green bag yang besar. Kau cara kambing tu punya suara bunyi dia macam handbrake. Tak berdaya lelaki aku mendengar apa cerita yang bukannya tu. Sayang, rajin lah semua saya ni. Benda sedap mesti mau rajin. Hai Citang. Hai Citang. Dia yang nak ikut kat dalam balik tu Tu. Nak busuk kat sana tu. Sana kuning ke merah? Merah lah. Sana gula batu. Kat busu tu. Gula batu. Ya. Mana ya? Mari kita batu kan tu. Tu kat busu tu. Bestnya. Saya suka. Ni Dara punya kerja ni. Dia kata Dara penyamun. Penyamun. Tak yang. Mari sini. Mam. Ni atas merah-merah dia tak boleh nak gapai. Tu elok merah dia kata pokok.
No, dah dilempar orang kasut cantik dia. Oh. Dia nak cabut kasut. Oh, tengok. Oh, dah terlepas dah pula. Dia nak turun. Dia nak turun bawah punya tu. Oh, jangan nak kata codak masuk ke parit. Tak habis tu kau petik buah lah nak susun. Makan. Sedap. Pokok yang ni rambutan gula batu. Dia kecil-kecil walaupun tak merah tapi dia manis. Yang ni pokok pandan ni ada tanam dulu. Kalau korang tengok kat Rara punya video yang lama tu, kat sini kan ada cucuk tanam dulu. Pokok kari. Pokok kari. Tinggal ini je lah pokok kari. Pokok kari. Ini bukan cerai, ini lalang. Tinggallah pokok pandan. Jalan potong. Sampai ke sini dah ha. Daripada kat sana tadi dia pusing. Sampai dah ha. Mando. Ini yang selalu jalan berikir, yang seorang jalan tu. Siapa nama dia? Sila. Oh, meninggal. Dia duduk jenuang kan? Yalah. Lah. Benteng. Kalau warna badan ni. Oh. Kalau budak juga gas tu pulang mana. Asyik tu putih-putih kan? Yang ganda-ganda asal untuk mengaji tu lah. Yang ada nak ada mungkin mengaji tu lagi. Dia rendah-rendah, kecil-kecil orang dia. Man punya mak lah. Mana? Yang kahwin dengan Mak Mina punya anak tu. Budak. Mina yang buat bencana mari. Sebab Mina Pak Long kan. Kak Long kan rumah yang belakang tu kan? Rumah dia yang kat belakang tu kan? Katakan ni. Ada Amir ada tu dulu. Aku tak ada Amir ada. Kita kena tu ada mak. Lagi. Ini kan kenalkan kita sama pokok ikan. Ada. Senyum. Dia makan kau. Amboi, kaki. Pokok serai tu gemuknya. Pokok serai kan? Mana? Tu. Tak nampak nak mata kulabu. Sebelah tung. Amboi. Puas hati awak? Ha? Puas hati. Puas? Puas hati awak? Mencuri. Dia tiang kau Eh, puas hati awak? Mereka tu tegang. Gigi-gigi ya? Kasih tak nak makan ambil sini betul. Siapa? Dia ni sudah nak makan ambil dia. Dia tak budak atau petik ramai-ramai. Tak salah makan dia buat banyak. Dung. Dia tinggal kat hospital. Woi. Pokok ni kira busu dah puas makan dah. Lah, dah balik sana dah. Nyamuk. Busu kira dah puas merasa dia punya hasil kan? Wah, sekarang di situ barisan rambutan dulu semua. Sekarang nak kena kembang. Bawa rumah. Kan keluar mana? Dia keluar balik ikut sana. Oh, menyandau mandu. Sayang. Kambing je ni lah. Jalan. Kita nak healing sampai pagi. Dekat bawah pokok rambutan ni. Ni tak merah tapi dia manis sebab dia rambutan gula batu. Banjir ke apa hari tu? Di sana ni. Tak ikut baby round. Bismillahirrahmanirrahim. Rara telan air liur dulu tau sebelum langkah. Kau tak sempat telan air liur? Ina. Mana tak Ina? Tak ada Ina. Mewah. Banyak apa? Rumput helikopter. Bagus untuk kucing.
Jauh dah dia pergi ha. Buat baik. Keladi dulu Rara dengan Mak Rara selalu cari suluh keladi dekat tepi. Mak lagi power longkang dah. Cepat now dia pusing. Hey. Orang-orang belakang rumah Cik Kasim. Hari tu yang video sebelum ni Rara lalu, alhamdulillah lalu sini round belakang tu kat sungai tu. Alhamdulillah kenyang aku orang rambutan. Banyaknya sayur. Sayur yang Rara masak hari tu. Apa nama dia? Labu air dia. Dia orang tanam kat situ. Tu yang mak kau kasih kat luar itu kan. Dia kasih mak kau. Tu. Banyak. Sedap weh masak bening. Kenapa? Sini bilik Pinky. Banyak labu air. Ya, Rara nampak durian blended. Pekerja Dak Sepul ni rajin menanam kan? Ke dia yang tanam? Dia yang tanam? Aku tak ada dia tayang. Hey. Ya. Apa manja cerita bau-bau bawang? Tanam pokok mangga. Ni pokok durian. Banyak keladi liar. Jap. Pokok tebu lah. Pokok tebu ni manis. Tebu merah, tebu hitam. Baru Rara perasan ada satu rumah nak didirikan kat situ. Ada baru buat. Rumah baru buat. Yang ni memang dah buat. Cuma dia tambah-tambah belakang kan. Pakcik ni punya anak punya rumah. Ni rumah yang ni baru buat. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.